Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi kuih talam saji pula. Jarang-jarang kita jumpa ya kuih talam suji ni. Bukan saji, suji. Sebab kita menggunakan tepung suji. Jom, ini bahan-bahan untuk kita buat kuih talam suji. Ini Cik Ani ada satu cawan tepung suji. Ni dia kasar punya tepung suji ni. Kita rendam dulu. Tepung suji ni sebanyak satu cawan. Air ni sekadar untuk kita rendam dia sebanyak satu cawan. Okay, kita rendam selama 15 minit. Okay, kita ketepikan yang ni dulu. Dan kita masak air gula. Air gula ni untuk kita buat bahagian atas ya. Okay, ni gula merah sebanyak satu cawan. Kita masukkan daun pandan dan santan pekat satu cawan. Okay, kita masukkan sedikit garam ya, satu sudu kecil ni, 1/4 sudu kecil ni. Ni kita masak sehingga gula merah kita ni hancur. Okey, dapat ni air gula kita dah pun masak macam ni. Kita tutupkan api. Okey, sekarang kita nak buat bahagian bawah ya. Tepung saji yang telah kita rendam tadi dan kita tapiskan. Kita masukkan air 2 cawan ya. Masukkan santan setengah cawan dan gula warna kuning sedikit sahaja. Masukkan tepung suji yang telah kita rendam tadi. Okay, kita kacau bagi dia sekata. Masukkan sedikit garam. Okay, kita sediakan loyang. Setelah saya lapik dengan plastik. Okey. Adunan ni kita masak sehingga dia pekat. Adunan kita dah pekat macam ni. Nampak? Kita tutupkan api. Okey, adunan ni kita masukkan ke dalam loyang. Adunan ni kita rata-ratakan macam ni. Macam kita buat seri muka tu. Nampakkan dia. Okay, ni kita kukus selama 20 minit. Okey, sekarang kita buat bahagian atas pula ya. Nah, ni air gula yang kita masak tadi. Okay, kita ada sebiji telur. Yang bawah kita tak masuk telur ya. Ni bahagian atas kita masukkan telur. Tuangkan air gula merah ni. Okey, ni tepung gandum sebanyak ni 3 sudu besar ni. Okey, ni masukkan sikit demi sikit. Okay, kita adukan dia dan kita masukkan air gula. Okey, dah halus macam ni. Kita tapiskan adunan kita ni. Okey, yang ni kita kacau sehingga dia naik wap sahaja. Okey, dah okey dah macam ni, kita tutupkan api. Okey, inilah adunan kita yang kita kukus selama 20 minit ya. Okay, sekarang kita tuangkan adunan ni. Ini kita kukus sama juga 20 minit ya. Cukup 20 minit ya. Tu dia. Jadi kita biarkan selama 10 minit dengan api yang kecil ya, supaya permukaan dia ni kering. Jadi kita dah pun sejuk, bolehlah kita keluarkan daripada loyang. Inilah sebabnya saya letakkan plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kuih kita dah pun siap, dah pun siap untuk dihidangkan ya. Ni dia rupa dia kuih talam suji. Selamat berjumpa ya.